Cara-cara nak pergi Pangkor ni, kita boleh melalui dua tempat, sama ada daripada jeti Marina Island ataupun jeti Lumut. Okay, sekarang ni aku nak pergi ke jeti Marina Island. Okay, jeti Marina Island ni dia jeti baru berbanding dengan jeti Lumut lah. Jeti Lumut ni memang daripada dulu ada lagi. Jeti Marina Island ni, bila adanya Marina Island ni barulah ada jeti Marina Island. Kalau parking dekat jeti Marina Island ni, dia mahal sikit. Kalau macam Hari Raya Aidiladha, kalau orang ramai, dia akan buka parking dekat luar. So sehari dia charge RM15. So kalau kau pergi hari ni, keluar esok, dia akan minta terus RM30. So dia mahal lah kan. Sebabnya parking yang sedia ada tu, yang pakai tiket tu, dah penuh. Bila dah penuh, dia terpaksa buka ke parking-parking yang luar ni. Bila buka parking yang luar, dia tak boleh nak collect per hours, sebabnya kita tak ambil kupon. So dengan cara yang mudah, dia ambil lah terus langsam satu hari. Tengok kat tepi ni kan, dia penuh. Parking memang penuh lah ni. So aku kena parking jauh sikit, ataupun kita parking dekat jeti Lumut. Ni orang jalan kaki parking jauh kat ujung sana. Kita tengok dekat Lumut dulu lah macam mana. Ni parking tambahan. Ni dalam ni semua parking tambahan. Maknanya ramai orang. Kalau lagi ramai orang, dia akan parking belah sana pula, dekat Marina Island Hall tu. Kalau itu memang public holiday macam Chinese New Year, memang akan penuh sampai situ. So sekarang ni aku nak pergi ke Lumut lah. Kita tengok parking kat Lumut penuh ke tidak. Kalau Lumut pun penuh, sama je kan, no point lah kan. Baik parking sini je kan. Okay, let's go. Kita pergi Lumut pula. Kita nak sampai lah dekat Bukan Lumut. Kita tengok keadaan macam mana. Kat situ Lumut Waterfront, ada landmark I Love Lumut. Ni Pekan dia. Tengok cara ramai orang juga lah. Parking dia dekat situ, bangunan tu. Walaupun lambat, tapi masih okey lah. Kalau korang nak datang sebagai pelancong, tak ada masalah lah. Sebab sini ferry dia ambil masa dalam 40 minit, tapi korang boleh layan lah atas ferry tu. Keadaan, pemandangan, kita boleh tengok Navy Base daripada ferry. Memang cantik lah. Kalau korang tak pernah pergi, memang excited lah. Nampak gaya parking kat Lumut ni full lah. Full juga kan. Full HD bang. Parking yang disediakan full lah. So aku rasa aku nak parking dekat Marina balik lah. Macam tu lah. Parking penuh. Nampak macam mana kan. So kita patah balik. So korang yang nak cuti tu, boleh je nak naik ferry, nak naik ke Marina ataupun Lumut, bergantung pada keselesaan korang lah kan. Harga dia sama kalau untuk pelancong. Dia harga dia RM14 satu kepala. Kalau kanak-kanak dia harga separuh harga lah, RM10. Kalau korang masuk sana, nak sewa motor ataupun nak lakukan aktiviti snorkeling ke, boleh kontak aku lah, ada nombor kat bawah ni. Tujuan aku ke Lumut tu sebenarnya aku nak tengok parking berbumbung, parking bangunan berbumbung tu. Sebabnya parking kat situ dia ikut jam. Parking tu diuruskan oleh Majlis Perbandaran Manjung lah. Okey, kita sekarang patah balik lah pergi Marina. Okay, aku dah sampai dah dekat jeti Marina. Macam biasa, kalau nak masuk jeti Marina kena check suhu lah. Lepas tu baru boleh masuk parking. Pusing sampai kat belakang sini. Parkingnya kat sini. Kita layan je lah kan. Korang jangan lupa like dan subscribe lah. Lepas tu layan lah video ni. Nanti aku akan tunjukkan macam mana tempat nak beli tiket dengan keadaan ferry-ferry ni lah. Pangkor. Okay, kita cari parking. Cari parking. Parking ni macam biasa lah bro. Kita cari.
jauh sikit nak buat macam mana kan. Kita pengguna kita kena bayar lah sebab menggunakan perkhidmatan mereka. So korang boleh pilih lah. Kat sini aku dah tunjukkan jeti mana yang sesuaian dengan korang kan. Korang rasa berbaloi yang mana, itu terserah kepada korang lah kan. Sebab aku tak boleh nak influence korang untuk pilih yang mana. Aku tak boleh bias. Okay, aku nak parking kat sini. Esok keluar. Esok keluar? Pukul 3 bang. Pukul 3. Sehari berapa bang? Hari ni RM8. Besok 15. Besok 15. Okay, RM8 tu sampai malam ni lah. Keluar malam ni RM8 lah kan? 12 lah. Sampai pukul 12 lah. Ni esok nak keluar pukul 7 pun boleh lah kan? Dia kira per hari lah. Kira sehari. Okey bang. Kupon tak ada bang? Ya. Bukan letak kupon lah? Ni ada. Okey. Okey, terima kasih. Okay, guys. Dia sebenarnya dia untuk senang dia orang lah kan. Sebab kat sini dia tak ada apa orang kata, dia tak ada masa macam yang tempat biasa tu. So dia orang nak senang, dia orang kira pukal lah. Pukal, kena bayar pun pukal. Aku nak cek parking je lah. Cek parking sebentar, nanti aku sambung balik. Okay, aku dah siap parking dengan bantuan brother dia. Brother. Okay, aku nak parking. Lepas tu aku nak jalan kaki lah. Tapi ni jauh lah. Selalu parking kat depan tu, main jalan kaki sikit je. Tapi ni jauh sangat. Okay, let's go. Aku ambil barang sekejap. Okay, sekarang ni aku nak jalan kaki lah ke komplek jeti. Okay, memang jauh lah. Dekat nak 2 kilo, 1 kilo jalan kaki. Tak sampai lagi. Jauh. Jauh aku jalan Jauh aku jalan daripada ujung situ ha. Daripada ujung tu. Ni baru aku jalan ni. Okey. Sikit lagi. Aku dah sampai dah. Kat situ kau nak beli tiket boleh pergi kat situ lah. Kau kena beratur, dalam tu ada tempat jual tiket. So aku orang Pangkor, aku tak payah beli tiket lah. Sebab orang Pangkor memang kena beli tiket daripada dalam, baru dapat murah. Mana tempat scan lah? Tak pergi saya scan lah. Okey. Okey, aku tengah tunggu queue nak masuk ferry lah. Korang kena tunggu duduk kat kursi, jarak-jarak, tak boleh rapat-rapat. Dia orang ada sediakan kursi lah. Dekat sini belakang ni ada sediakan kursi sebelum masuk. Depan ni ada sediakan kursi, ni satu baris. Ni ada satu baris ke kiri lah. So dia nak jaga jarak kita. Okay. Aku dah sampai dekat jeti Pangkor. So sekarang ni aku nak pergi cari motor sewa ataupun aku call beras aku ambil. Orang Pangkor. Kat sini korang boleh dapatkan taksi. Taksi dia kat Leping. Boleh naik ramai-ramai. Seorang lah. Esok balik. Aku dah sampai dekat Pasir Bogor sama seorang. Okay, ramai orang lah ni. Ramai orang babe hari ni. Jom kita. Kau nak aiskrim? Nak ah? Nak? Cakap lah nak. Jom. Ini nampak gue. Okay, hari ni kita sekarang ni tengah makan dengan wife aku, dengan anak saudara, dengan saudara Kaila. Makan jap. Lagi malam kita try dekat Tok Nipah atau Pasir Bogor. Okay, stay tune. Bye.
Okay, aku MD ni dekat Pasir Bogor. Hari ni nenek tak merasangan. Nenek bagi loket fake dengan rantai fake. Oh, ada lagi satu lah rantai. Lepas tu rantai fake lah. Nenek bagi hari ni rantai fake. Apa kita usaha lagi, insya-Allah kalau ada rezeki ada. Mana boleh tak putih lah. Ya, ada tak putih ada. Pin ni buka Juga pin tu lagi. Pin tu lagi ada. Pin dia juga. Pin ha. Dia punya kebak sama. Ha. Nampak dia tak putih tu. Dia tak putih. Mana kata dia tak ada, mana kata dia putih kan. Mungkin dia kembang lah. Ni budak ni mungkin celupnya kan. Dia celupnya. Lepas tu dah lama-lama duduk dalam tanah dia habislah hitam. Tinggal kulit dia. Pin dia tak apa. Pin dia tak jajah. Dia pakai balik lah nampak tu. Pin dia ni cuma salut. Salut ni. Fake lah, fake. Sekarang aku nak balik Manjung balik lah. Ramai orang ni orang nak keluar. So kalau korang nak keluar, korang kena datang awal lah. Sebab bila naik ferry ni dia kena cok masa tau. Kat tiket tu ada cok masa untuk custom tengok. Sebabnya kalau korang nak bawa barang duty free kena lebih daripada 42 jam, 48 jam, 2 hari baru barang tu dikira duty free lah. Kalau tak kena check, barang tu mungkin akan dikenakan cas lah.